Bagi tuan-tuan yang tak menonton sidang penuh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth yang disiarkan secara langsung, dan kebetulan saya ada depan televisyen, jadi saya menonton penuh sidang media Pete Hegseth bersama dengan Ketua Chief Tentera Amerika yang mengadakan sidang akhbar serentak semalam, di mana kata Pete Hegseth, sama ada Trump umum berhenti perang, itu bukanlah kenyataan, itu adalah taktikal perang. Menjadikan walaupun hari ini kenyataan Trump dia akan tamatkan perang, iaitu kira-kira 12 jam selepas Pete Hegseth, Setiausaha Pertahanan, dia mengumumkan bahawa pengumuman Trump yang tidak konsisten adalah strategi perang untuk mengelirukan musuh. Berarti kita akan baca bahawa kemungkinan besar kenyataan yang ada hari ini juga adalah mengelirukan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ada beberapa perkembangan. Satu adalah perang ini telah berjalan 32 hari. Amerika gagal mendapat sokongan daripada sekutu Eropah bagi bersama. Kepentingannya adalah bersama, berarti kekuatannya meningkat. Yang kedua, kos perang ini tidak ditanggung oleh Amerika secara sendirian. Satu. Yang kedua adalah harapan tipis untuk Trump mendapat sokongan daripada Senat Amerika 100 orang, walaupun dia ada 52 Senat ataupun Senator daripada partinya, iaitu Republican, dan hanya 48 daripada Demokrat pembangkang. Tetapi anggota parti Republican sendiri mempertikaikan biaya tambahan yang diminta untuk meneruskan perang ini berjumlah $200 bilion USD. Berarti tanpa dua wang baru, tanpa bajet baru yang akan dibenarkan oleh Senat, berarti Trump tidak memiliki dana tambahan untuk menampung biaya yang telah pun melebihi $38 bilion USD yang Trump dah gunakan dalam perang ini, berdasarkan perbelanjaan yang telah diluluskan dalam belanjawan $900 bilion USD bagi tahun 2025. Oleh kerana Undang-Undang Amerika yang dipinda pada 1929 menjadikan satu-satu kuasa yang tiada pada Presiden secara mutlak adalah kuasa pengurusan kewangan negara, menjadikan walaupun ada garis kelabu, sama ada Presiden perlu meminta kebenaran Senat untuk berperang, ada garis kelabu, sebahagian daripada Presiden Amerika yang terdahulu pernah melanggarnya, sebahagian mematuhinya. Tetapi ada satu garis putih yang cerah. Tiada Presiden di Amerika selepas 1929 boleh meluluskan apa-apa biaya kewangan negara tanpa mendapat kelulusan Senat. Maka tu bolehlah kita anggap kata satu bahawa satu, Trump dah tak ada exit door, tiada lagi jalan keluar daripada perang ni, terperangkap separuh jalan dan gagal, kerana sampai hari ni 32 hari yang dapat dilakukan oleh Trump hanyalah menyerang Iran. Tetapi kekuatan Iran, kedudukan kepimpinan Iran kekal seperti sedia kala. Yang kedua, apabila dia telah mencipta begitu banyak naratif untuk menyeret negara-negara sekutunya yang dulunya Trump jangka akan menyertai perang kerana kepentingan Selat Hormuz, tapi dia gagal mendapatkan sokongan daripada United Kingdom, Kanada, Perancis, Jerman dan Itali. Ini adalah sekutu utama yang mempunyai biaya kewangan yang besar, kebolehan ketenteraan yang besar untuk membantu Trump. Berarti ada penghujung garisan yang kita boleh sebut apa yang Trump lakukan sekarang mungkin sama seperti mana penganalisis sebut, iaitu dia dah nak berundur, dia harus mencipta naratif sebelum berundur seolah-olah mereka berundur dalam keadaan menang. Satu perkara yang boleh difahami adalah tiada wang untuk meneruskan perang. Strategi yang ada sekarang tidak disokong oleh pihak Pentagon, iaitu sama ada mengambil Kurd Island yang mempunyai minyak Iran yang banyak kerana risiko berapa banyak trooper yang turun, dia terdedah pada pembunuhan kerana kedudukan Kurd Island yang dekat dengan Iran, yang berada dalam perairan yang tidak dikuasai oleh Amerika, akan mendedahkan berapa ramai pun, sama ada dia menurunkan Brigade 82 Airborne dia yang dikatakan yang terbaik di situ, ataupun 2,500 pasukan Marine dia di situ. Tetapi oleh kerana kedudukan pulau tersebut adalah pulau yang terbuka, menjadikan Iran ada dua pilihan: menghapuskan tentera Amerika dengan serangan besar dan juga dengan serangan drone. Amerika mati, minyak dia pun rosak. Tak tahu, Amerika beranggapan dia boleh masuk dan kemudiannya menguasai pulau tersebut dan Iran tak akan menyerangnya, kerana menyerang berarti turut memusnahkan aset Iran. Setelah pilihan dibuat, saya fikir dengan keadaan Amerika tak bertindak, walaupun pasukan mereka telah tiba sekitar 6 hari di kawasan strategik untuk memulakan serangan, tidak pasti. Tapi saya jelaskan pada tuan-tuan, Trump berbolak-balik pendirian dia setiap hari. Bukan kata setiap 2 hari, setiap hari. Maka saya jelaskan bagi tuan-tuan yang tak dapat mengikuti siaran langsung kedua-dua kenyataan, iaitu Pete Hegseth siaran langsungnya semalam, mengatakan apabila wartawan mempertikaikan cakap Trump yang berbolak-balik, kata dia, tiada negara yang berperang akan mendedahkan strategi perang. Nak berhenti perang minggu ni, nak berhenti perang minggu depan, bulan depan adalah taktikal. Ini adalah Pete Hegseth untuk menutup naratif kelemahan Trump yang tak dapat menyatakan secara konsisten ke mana hala tuju perang ni. Maka akhirnya jawapan yang sedang dijawab, kita boleh anggap peratusan yang tinggi pada rakyat Amerika yang mulai marah dengan memulakan demonstrasi pada hari Sabtu lepas di 3,300 bandar raya, bandar, pekan dan juga pertempatan. Dijangka sekiranya Trump tak memberi sebarang kenyataan pada hari Sabtu ini, daripada perhimpunan-perhimpunan yang dibuat secara berkelompok, ada kemungkinan rakyat Amerika akan mengulangi perhimpunan besar seperti mana yang mereka laksanakan pada tahun 69 untuk menuntut hentinya Perang Vietnam dalam apa yang dipanggil sebagai The Flower Power. Tapi kemudian berhimpun lagi sekitar 1 juta orang dalam The Summer of Peace pada 1970 di San Francisco. Perhimpunan-perhimpunan begini akan, satu, menimbulkan kesan ketidakpopularan pada Trump. Yang kedua, akan menimbulkan tekanan ekonomi
sekiranya perhimpunan ini berakhir dengan pertempuran di antara golongan rakyat Amerika yang anti perang. Yang terkesan paling berat adalah berbeza generasi 70-an adalah generasi idealis di Amerika, nak hentikan perang kerana ia membunuh manusia. Tapi 56 tahun kemudian, generasi yang ada di Amerika ada generasi material yang mahukan perang ini berhenti kerana kos sara hidup dan juga kesan ekonomi yang mereka alami setelah mencerut leher mereka. Oleh itu kita boleh faham semua keadaan ini akan berkait. Satu adalah tindakan awal Trump kerana kemungkinan dia tidak mempunyai wang untuk meneruskan perang ini. Yang kedua, setelah dia bermain naratif untuk menyeret sekutu-sekutu dia masuk dalam perang ini, tidak ada satu sekutu pun mahu menyertai perang ini. Dan yang ketiga, untuk mengelakkan perhimpunan besar di Amerika di atas kemarahan rakyat, yang mana tekanan ekonomi akibat perang menjadikan rakyat Amerika terpaksa menanggung kenaikan kos inflasi terutama minyak. Yang keempat, ada satu lagi bahagian yang keempat, bahawa demonstrasi ini mungkin akan membawa kepada apa yang dipanggil pertempuran dalaman apabila rakyat yang berhimpun begitu ramai dalam satu tempat, kerana trend perhimpunan minggu lepas, Sabtu lepas tak besar, tapi trendnya masih lagi tidak bersama. Sekiranya mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pertempatan bergerak dan berhimpun di bandar dan bandaraya, jumlah 8 juta orang yang disebut oleh media Amerika ini mungkin menimbulkan lebih berkesan buruk kerana selama ini mereka berhimpun di 3,300 tempat secara berkelompok. Yang kelima, pada 3 hari bulan November 2026 akan ada pilihan raya Senat di Amerika, di mana calon-calon Parti Republikan akan bertanding. Sekiranya perang tak berhenti sekarang, kesan ekonomi berpanjangan, ataupun perang berhenti sekarang, kesan ekonomi tetap berpanjangan kerana perang ini tidak akan memulihkan sekelip mata. Perang berhenti esok ekonomi okey, tak mungkin. Berarti calon-calon daripada Parti Republikan yang akan bertanding di 33 daripada 100 kursi Senat kemungkinan akan kalah kerana mereka mewakili Republikan Parti Trump. Sekiranya kalah, Trump akan bagi masalah lebih besar kerana Trump mencipta kejayaan pilihan raya yang luar biasa. Dia menang pilihan raya, kemudian dia menang majoriti Republikan di kursi Demokrat, dan dia menang kursi Republican di kursi 435 House of Parliament, iaitu satu lagi Dewan yang memainkan peranan penting dalam bajet. Dengan 5 perkara yang menekan Trump, pasaran minyak hari ini mungkin melihat bahawa ada kemungkinan yang tinggi Trump berhenti perang kerana ada 5 perkara yang kini menjadi ancaman besar pada pentadbiran Trump. Tetapi memikirkan Trump adalah seorang yang tak stabil dari segi mental. Trump telah menunjukkan ketidakkonsisten dia dalam semua kenyataan dia, dalam semua tindakan dia selama menjadi Presiden Amerika. Kita masih lagi menganggap bahawa kenyataan Trump bukan penentu perang ini akan berakhir dalam beberapa minggu seperti mana yang disebut dalam sidang media pagi tadi di Amerika Syarikat.